Allah wabarakatuh. Okey, hari ini kelas saya nak tunjukkan satu projek Smart Connect Digital kepada anda. Kita nak campur. Ayo kita baca. Connect Digital yang pertama. Saya cuba untuk buatkan satu komik, okey, berbentuk yang lebih mudah daripada teks yang sangat complicated kepada komik yang lebih menarik dan teks yang sangat ringkas, okey? Okey, kalau lebih banyak boleh dapat RM5 tak? Lebih banyak? Murah? Lepas tu, Encik Iza membeli stor lebih banyak dan menjual dengan harga yang murah kerana semakin ramai budak datang beli barang di kedai Mio. Wow, bila murah baru ramai kanak-kanak datang beli. Kena tambah stok lagi. Akhir sekali, beliau mendapat keuntungan yang banyak kerana menjual dengan harga yang murah. Puas, ada orang nak cari kerja ke? Dia berpengalaman tu. Ya, dia pernah kerja dalam bidang ni. Bos ini pentas yang desain terbuat tu. Okey. Kita jawab. Terima kasih. Bukan bermotifkan untung. Buat beza. Okey dah? Satu lagi. Okey. So kita tengok jawapan dia. Show graph. Majority memberi macam secara percuma. Dan jawapannya adalah betul. Kita bagi tepukan sedikit tentang betul. Dia berdasarkan kepada ciri yang diberikan, digunakan supaya pendapatan individu sahaja dimiliki dan diurus oleh seorang pemilik sumber pembiayaan sesuai kepada sendiri dan pinjaman daripada saudara mara. So, apakah jenis bentuk milikan tersebut? Okay, good. And kita show graph. The answer is milikan pembangkitannya 100% betul.